perut lembu tadi. Pecah dengan Kejap sangat rebusnya. apa dia dah rebus siap dah. Cuma kita nak bagi masak je sikit. Okey. Kita pun tapi nak pakai chopstick pakai kampung. Kita orang pergi Lembut dia perut dia lembut. pertama kali kat Hong Kong. Makan steamboat. This is my favorite. Ini telur puyuh. Korban kita buat cak air asam. Kat sini dia buat makan steamboat Kan pendek je. Dia kena masak lama ke bang? Lama sikit. Biar Okey, so kita nak rasa dia, apa yang istimewa yang kat sini? Sini. Ini kita makan apa tau? Kita tengok ya. Ni yang paling istimewa tau. Ini rupai laut asli tau ni. Ni tak ada kat Malaysia. Yang ini, yang putih-putih ni soon. Soong besar. Ini soon besar nampak? Soong besar. Soong gajah. Soong gajah. Kita ketiau. So makannya macam ni. Soong ubi. Kita dah kayak kita rasa-rasa dulu. Abang ni melayan kita baik. Nampak? Ini nama masalah.